Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Daniel Hakimi bin Zaidul Akrami akan menunjukkan cara-cara ikatan tali, asas ikatan tali untuk khusus kurikulum bagi unit beruniform pengakap pada hari ini. Jadi, mari kita saksikan bersama-sama 5 kaedah ikatan tali yang telah saya pelajari sepanjang kursus ini dilaksanakan. Baiklah, ikatan yang pertama yang kita perlu pelajari adalah ikatan buku sila. Ikatan buku sila ini berfungsi untuk kita mengikat tali yang sama panjang ataupun memanjangkan tali yang sama panjang. Yang kedua adalah untuk mengikat balutan kain aduh. Dan yang ketiga adalah untuk mematikan ikatan barang-barang. Jadi kaedah ikatan untuk ikatan buku sila ni adalah menggunakan kaedah kanan di atas kiri, kiri di atas kanan. Jadi kanan akan terletak di atas tali kiri, seterusnya balut di situ, dan seterusnya kiri akan diletakkan di atas tali kanan. Seterusnya tarik bahagian tali dan akan terbentuk ikatan buku sila. Ini merupakan bentukan ikatan buku sila. Jadi ikatan buku sila ini amat mudah untuk dicabut, iaitu dengan menarik tali ini, seterusnya menyabut tali ini. Baiklah, kita akan beralih kepada ikatan yang kedua kita, iaitu ikatan bunga geti. Jadi ikatan bunga geti ini memerlukan kita ambil ni ujung kanan, lipatkannya seperti ini, dan ambil bahagian di sini. Baik, masuk daripada belakang, lilitkannya. Lilit hanya satu lilitan saja, akan jadi macam ni. Ini akan ke belakang. Seterusnya bawakan lucu ini ke depan, masukkan balik ke belakang dan masuk ke dalam lubang ini. Seterusnya tarik. Jadi ini merupakan bentuk ikatan bunga geti yang saya pelajari. Jadi ikatan bunga geti ini bukan ikatan yang kedua. Jadi kita akan beralih kepada ikatan yang ketiga kita. Okey, baiklah. Setelah kita dah belajar berkaitan dengan ikatan bunga geti, jadi sekarang saya akan tunjukkan ikatan yang ketiga yang kita perlu pelajari, iaitu ikatan balak. Jadi kat sini saya dah sediakan, kita boleh anggapnya sebagai kayu balak atau ataupun kayu lah, atau kayu yang licin dan objek yang licin dan sebagainya untuk kita ikatkan. Jadi fungsi ikatan balak ni untuk kita ikat dia supaya ketat, supaya dia tidak terjatuh atau sebagainya lah, untuk objek yang licin. Jadi ikatan ini bermula dengan silangkan tali ni ke sini. Silangkan tali ni. Baik, ambil tali, pastikan tali di sini panjang untuk kita lilit. Lepas tu pusing daripada belakang macam ni. Seterusnya macam ni. Okey, pusing kembali ke depan, bentuk macam ni. Jadi tali ni kita akan lilit di bahagian sini. Pastikan ikatan ini ketat supaya dia akan memudahkan lagi teknik ikatan kita. Jadi ikatan ni merupakan ikatan yang kukuh dan berfungsi, yang sangat berfungsi untuk kita gunakan semasa berada di dalam hutan dan sebagainya. Jadi bentuknya seperti ini.
ikatan ni tak akan tercabut. Dia kukuh dan juga dapat menahan beban yang berat. Baiklah, ikatan yang ketiga yang kita perlu ketahui adalah ikatan manuk, iaitu ikatan silang, melilit dan menyilangkan tali. Jadi ikatan ini bermula dengan lilit tali. Selepas melilit, silangkan tali ini. Seterusnya, apabila tali telah disilangkan, ambil bahagian tali ini, lilit ke belakang objek. Seterusnya, baiklah, seterusnya ambil tali ini masuk ke bahagian tengah. Masuk ke bahagian tengah objek supaya dapat meletakkan lagi ikatan. Baik, seterusnya ketatkan ikatan. Jadi ini merupakan ikatan manuk, iaitu ikatan di mana dia dapat menahan beban yang berat. Jadi ikatan manuk akan berupa seperti ini. Baiklah, ikatan yang kelima yang kita perlu ketahui adalah ikatan simpul kasih, iaitu di mana ambil bahagian tengah tali dan lipatkan dia seperti ini. Ambil bahagian kanan ujung tali dan buatkan bulatan dan masukkan ke dalam. Masukkan tali, tekan, lepas tu tarik tali tersebut, akan membentuk ikatan sebegini. Dia akan menahan. Seterusnya yang ke kiri pun sama, bulatkan dan masukkan ke dalam lubang tersebut. Dan seterusnya ikat tali tersebut. Jadi ikatan ini berfungsi untuk memanjangkan tali dan juga untuk memanjangkan tali untuk membuat gadget ataupun untuk masang kayu, menyambung kayu ataupun sebagainya. Baiklah, ikatan yang seterusnya yang kita akan pelajari adalah ikatan titik kasih. Jadi langkah pertama adalah kita perlulah membuat bulatan dahulu. Membuat bulatan di tali ujung kanan. Seterusnya masukkan tali yang seterusnya ke dalam daripada belakang dan lilitkannya. Tariknya. Okey. Ikatan ini ada berfungsi untuk kita menjerut haiwan ataupun haiwan atau sebagainya supaya haiwan itu tidak mati apabila dijerut, untuk dijerut oleh kita. Jadi sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.